Okey, jom kita terus selami topik hari ini. Kita akan tengok secara dekat satu platform yang betul-betul inovatif. Namanya Pasarniaga. Macam mana diorang gunakan AI atau kecerdasan buatan ni? Menariknya, bukan untuk buat kita makin jauh tau, tapi sebenarnya untuk kembalikan sentuhan kemanusiaan dalam komuniti dan kejiranan kita. Sesuatu yang jujurnya makin hilang sekarang ni. Cuba bayangkan situasi ni kejap. Pernah tak anda drive pusing-pusing satu bandar, redah jam sana-sini, keluar masuk dari satu pasar ke pasar yang lain, semata-mata nak cari satu barang yang memang sangat rare atau susah nak jumpa. Lepas tu berpeluh-peluh dan sudahnya anda balik tangan kosong. Frust kan? Memang buang masa sangat. Dekat sinilah Pasarniaga ni masuk campur. Ia bukan sekadar aplikasi biasa tau. Sistem dia direka khas untuk hubungkan 3 kumpulan utama dengan cukup lancar. Pembeli, penjual dan pembekal. Dan yang paling menarik, semuanya berlaku dalam satu ekosistem hyperlocal. Maksudnya, dia memang fokus 100% kepada bisnes yang betul-betul ada dekat sekeliling anda je. Nak lebih nampak? Jom kita dengar satu kisah realiti ni. Kenalkan Hashim dari Shah Alam. Isteri dia yang tengah mengandung tiba-tiba mengidam nak makan sesuatu yang sangat spesifik, iaitu ulam kerdas. Kita semua tahu kan macam mana gelabahnya si suami bila isteri mula mengidam benda pelik-pelik ni. Jadi Hashim ni pun pergilah meronda dari Pasar Kelang, ke Banting, Kapar, sampailah ke PJ. Letih? Tak payah cakap lah. Tapi hasilnya tetap hampa. Tapi tengok macam mana keajaiban AI ni berlaku. Hashim buka platform Pasarniaga dan type je rasa kecewa dia kat ruang carian tu. Paling gempak, AI ni tak buat carian pasif berdasarkan kata kunci macam biasa tau. Dia bertindak secara proaktif macam penasihat peribadi. AI tu cadangkan, apa kata cari penanam kerdas terus, bukan sekadar penjual biasa. Hashim setuju dan type OK dan boom, padanan sempurna terus jumpa dekat Meru. Sistem AI ni memang sangat teliti. Dia dengan bijaknya kecilkan radius carian tu kepada 20 km sahaja dari rumah Hashim. Kenapa 20 km ni sangat penting? Sebab ia nak pastikan transaksi tu relevan dan pembeli tak payah drive jauh-jauh membelah negeri sampai menyusahkan diri. Praktikal kan? Dan ini bahagian yang paling luar biasa. Semua ni berlaku dalam masa hanya 10 saat. Bayangkan, berjam-jam buang masa tadi, settle dalam 10 saat je. AI tu terus bagi nombor telefon dan lokasi tepat penanam dekat Meru tu. Hashim cuma perlu hantar WhatsApp, buat appointment terus dengan pakcik tu dan masalah mengidam isteri pun selesai sepenuhnya. Jadi, apa poin paling besar kat sini? Kontras dia sangat jelas. Kalau kita guna carian Google tradisional, sistem dia sangat kaku dan sehala. Kita cari, dia mungkin bagi result yang rawak. Tapi dengan AI Pasarniaga ni, dia interaktif. Dia tolong bypass atau potong orang tengah dan bawa anda terus ke sumber utama supaya anda boleh beli barang dengan harga jauh lebih murah. Dan benda ni bukan terhad untuk gerai makanan biasa je tau. Platform ni daftarkan pelbagai pembekal tempatan. Ada penjual makanan, petani sayur, sampailah ke nelayan. Bila pembeli buat pembelian terus dari kebun atau jeti, tanpa orang tengah, margin untung tu maksimum untuk kedua-dua pihak. Pembeli dapat sayur segar yang murah, petani pula dapat untung penuh. Win-win situation betul. Benda ni apply juga untuk makanan nostalgia. Ambil kisah Mat dari Gombak ni pula. Anak dia hari-hari merengek nak makan pencuci mulut yang agak rare zaman sekarang ni, iaitu aiskrim goreng. Mat ni dah puas pusing cari kat tepi-tepi jalan, tapi hampa. Memang susah pun nak cari sekarang kan? Daripada Mat terpaksa meronda separuh KL sampai Minyak Kering, semuanya dimampatkan sepantas kilat. Tengok timeline ni. 0 saat di request. Masuk saat ke-5, AI proses radius 20 km tu dan tepat pada saat ke-10, Mat terus dihubungkan dengan Encik Nafi, seorang penjual aiskrim goreng kat Taman Melewa yang memang dekat sangat dengan dia. Temu janji dibuat, ringgitkan anak, settle sekelip mata. Tapi macam mana pula kalau kita nak beli barang yang lebih mahal atau peribadi? Isu trust atau kepercayaan tu kan penting. Ini bawa kita kepada kisah Liza di Sentul. Liza ni nak beli produk skincare jenama Dermax. Tapi dia tak nak main beli online melulu. Dia ada syarat. Dia nak jumpa face to face dengan ejen tu dulu, barulah dia yakin nak keluarkan duit. Sebaik saja Liza masukkan cairan 20 km tu, AI terus proses. Dan dalam masa 10 saat je, AI berjaya kenal pasti Kak Bedah. Kak Bedah ni ejen Dermax yang tinggal kat Batu Caves. Memang dekatlah dengan Sentul tu. Diorang terus confirm nak jumpa hari tu juga. Nampak tak? Platform ni bukan je power cari makanan, tapi juga sangat berkesan untuk cari ejen jenama tempatan yang kita boleh percaya.
Sekarang, cuba kita pause kejap dari kisah-kisah tadi. Tanya sikit diri kita sendiri, tengok pada teras falsafah benda ni. Dalam transaksi harian yang kita buat hari ini, adakah kita sebenarnya berurusan dengan sebuah sistem atau dengan seorang manusia? Sebab kalau kita tengok platform e-dagang gergasi macam TikTok, Facebook, Shopee atau Lazada, pengalaman dia amat berbeza. Bila kita check out barang kat situ, kita sebenarnya cuma berinteraksi dengan satu sistem yang sejuk tanpa wajah. Sistem tu hanya keluarkan barang dari gudang, tapi tak pernah pun ada apa-apa hubungan atau connection sebenar antara kita dengan seller tu. Perbezaan realiti kat sini memang sangat ketara. Di satu pihak, kita ada transaksi sistem yang rasa sangat steril. Macam kita masuk mall digital yang besar gila tapi kita tak kenal siapa pun kat dalam tu. Tapi di pihak pasar niaga, ia dipupuk oleh hubungan manusia. Macam vibes kat pekan kecil. Bila kita kenal orang yang jual barang kat kita secara bersemuka, ia bina satu kepercayaan yang tulen dan wujud kegembiraan bila berurusan. Saya nak simpulkan penerangan kita berpandukan satu petikan yang sangat kuat ni. Berurusan dengan sistem dan berurusan dengan manusia adalah dua makna berbeza. Perdagangan yang betul-betul beri kepuasan dan bawa kebahagiaan sentiasa perlukan interaksi sesama kita. Sistem AI ni sepatutnya jadi alat yang mudahkan kita untuk jadi lebih dekat, bukan untuk asingkan kita di sebalik skrin. Jadi, saya tinggalkan anda dengan satu persoalan yang provokatif sikit ni. Dalam era di mana kita dikelilingi oleh lambakan kedai digital tanpa wajah, bukankah dah tiba masanya kita ambil peluang guna kehebatan AI ni untuk kembalikan sentuhan kemanusiaan kat dalam kejiranan kita sendiri? Fikir-fikirkanlah dan mungkin dah tiba masanya untuk anda mula explore perniagaan hyperlocal kat kawasan anda hari ini juga.